First ball Azlan dah baik. Kita lihat bagaimana Azlan jatuh. Masih lagi kiri. Ui, kaki tangan macam tu, ui. Terplay on tu. Kita tengok kiri dia. Aduh. Sakit baik. Sakit weh tu sakit tu. Saya tak rasa Azlan boleh teruskan permainan ni. Macam tu. Aduh. Kalau kita tengok memang dia punya siku tu memang orang kata apa, terplay on. Terplay on apa perkataan lebih sedap aku nak sebut? Terkehil ke? Ya ke terkehil ayat dia tu? Apa macam entahlah. Dislocate lah. Kan? Kalau bahasa saintifik, saya tengok ChatGPT ni, dislocated. Terperosok bukan Apa terbongkar pula? Tapi sakit weh. Aduh Allah, ketika mata-mata genting ini pula. Alamak. Kita pula dah buat satu pertukaran tadi, masalahnya kita dah keluarkan Zarif. Maksudnya kita dah guna kalau kita masuk Syarif Aiman, kita dah guna 2 pemain simpanan. Adakah ini peluang Syarif Aiman untuk tampil sebagai hero? Itu soalan besar. Siapa tahu